Kontraktor tahu? Kontraktor siapa? Tak tahu. Saya rasa saya tahu siapa ni kontraktor ni. Ketua kampung. Tapi walaupun dia ketua kampung, tapi merangkumi kawasan ni jugalah. Okey. Ada pernah jumpa ketua kampung sebelum ni? Tadi. Kenapa ah? Saya baru lagi je. Ha? Saya baru masuk company ni. Baru masuk company ni? Habis sebelum ni company tak wujud lah? Tak nak. Saya sebelum ni PIC boleh. Tak kisahlah, macam PIC orang lain tu, kenapa tak jumpa ketua kampung tu? Sebab sekarang ni, bila jadi hal macam sekarang ni, ketua kampung tahu tanah tanah siapa. Jadi tuan tanah bawah ni, dia ada mengadu tanah dia dah kena apa semua kan. Yang kerja ni dah menutup tanah dia. Dapat award bulan 12. Lama betul lah. Kenapa? Yang apa saya tahu lah. Kita buat izin lalu ni lah, cek tanah apa semua tu lah. Izin lalu? Izin lalu. Okey. Lepas tu dah... Izin lalu dengan siapa? Pejabat daerah ke apa? Pejabat daerah. Saya ingat lagi tarikh, dapat 9 bulan 12. 9 bulan 12 dapat ni, kenapa? Subkontraktor dia baru 5 bulan pun nak dapat. Lama sangat. Majlis pun dah keluar surat kan? Surat amaran apa semua kan? Tapi dah mula tak apalah, okeylah. Semua masalahnya bila dah mula ni jadi hal macam ni pula. Hal macam ni kalau daripada awal boleh bincang, dia tak patut jadilah. Kalau jadi pun tuan tanah tahu. Ni tuan tanah tu call beritahu tanah dia dah kena macam ni, jadi tak syok lah. Jangka siap bila? Kata target bulan 7. Memang deadline bila? Deadline bulan 8. Maksudnya lepas hari haji, tanah asal tu dah nampak lah. Tanah asal tu dah nampak. Yang penting ni kita nak dapat kat Excel. Lagi Excel tak dapat bagi dekat sini. Kita orang pun masalah agak dia duduk kat sini. Maksud minggu depan, kita boleh maklumkan dekat orang taman. Dia orang ready. Lepas tu kalau ada apa-apa hal kan, sebab belakang tu rumah tambah ada pokok bunga apa semua kan. Ya? Okey bos. Okey bos. Okey. Bos tu. Buat minta telefon lah. Okey baik.